Anak nelayan turun ke jeti membawa pulang hasil tangkapan. Saya tampil penuh yakin di sini ingin mengupas novel tentang destinasi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Arifah Edina binti Muhammad Sazali dari sekolah SMK Puncak Alam 3. Saya ingin mengulas sedikit sebuah novel yang bertajuk Destinasi Impian karya Muhammad Ismail Sabini. Novel ini menceritakan tentang satu perjalanan yang bukan sekadar cabaran fizikal tetapi juga perjalanan yang mengubah pewatakan diri. Cerita ini bermula dengan 3 orang watak utama iaitu Firdaus, Johari dan Azlina. Mereka sedang melakukan ekspedisi berbasikal dari Klang ke Pantai Morib untuk menyahut cabaran datuk mereka. Mereka mahu membuktikan bahawa generasi muda sekarang tidak lemah dan mempunyai semangat yang tinggi. Namun, bagi Johari dan Azlina, ekspedisi ini mempunyai satu matlamat tambahan iaitu untuk mengubah Firdaus. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, Firdaus ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang mempunyai sifat keperempuanan yang sangat manja kerana didikan ibu bapa dan adik-beradik yang lain. Sepanjang perjalanan, Firdaus sering merungut dan menganggap ini adalah perjalanan paling gila. Azlina pula berasa kurang senang dan mereka sering sindir-menyindir antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, Johari sebagai seorang sepupu yang lebih matang sentiasa sabar dan bijak menghadapi karena Firdaus sehingga mereka akhirnya berjaya tiba di Pantai Morib. Setibanya di sana, Firdaus disambut oleh rakan-rakannya iaitu Sazali, Muhsin, Salim, Irma, Azrina dan Mazlinda. Di hadapan rakan-rakannya, Firdaus mula menunjukkan sifat bangga diri. Dia telah membohongi rakan-rakannya dengan mengatakan bahawa perjalanannya lewat kerana Azlina banyak berehat. Padahal dialah sebenarnya yang banyak berehat. Malah, Firdaus juga berbohong kepada gadis idamannya iaitu Mazlinda dengan mendakwa bahawa dia pandai berenang. Konflik ini memuncak apabila Mazlinda pura-pura lemas untuk menguji sama ada Firdaus ni benar-benar boleh berenang ke ataupun hanya berbohong sahaja. Malangnya, Firdaus sendiri yang akhirnya lemas dan terpaksa diselamatkan oleh Mazlinda. Apabila Firdaus tersedar di hospital, Firdaus berasa sangat malu akan perbuatannya yang berbohong dan bersikap angkuh. Di sinilah Johari memberikan nasihat yang sangat penting. Johari menasihati Firdaus supaya sentiasa berfikiran waras, mengetahui batas diri sendiri dan tidak menundukkan muka terhadap cabaran. Berkat nasihat tersebut, apabila Mazlinda melawat bersama rakan-rakannya yang lain, Firdaus mula memberanikan diri untuk memandang rakan-rakannya semula walaupun sebelum itu dia berasa sangat malu. Kesimpulannya pada novel ini mengajarkan kita tentang kepentingan